Assalamualaikum. Alright guys, jumpa lagi dekat video aku kali ni, yang mana aku nak review sebiji kereta Hot Wheels daripada Audi 90 Quattro. Okay, so sebelum aku review kereta ni, macam biasa, apa boleh tekan button subscribe dulu. Lepas tu boleh tekan button loceng untuk support aku kalau aku upload video lepas ni. Hampa akan dapat notification. Okay, so geng, untuk video kali ni aku nak review Audi Quattro ni lah. Mungkin kereta ni tak ramai yang minat, tapi aku beritahu dekat apa kenapa aku beli dan aku minat kereta ni. Harga dia, of course lah, kereta ni yang orang tak minat ni semua harga bawah RM10 ataupun RM10 sebelah ringgit macam tu lah. Contoh dia macam Audi 90 Quattro ni lah, harga dia apa boleh dapat bawah RM10. Okay, so macam biasa kita akan tengok dia punya card dulu. Soft corner belah kanan cantik, soft corner belah kiri cantik, atas pun cantik. Daripada 250 biji, yang ni nombor 199. Okay, so J-hook tak ada okay, cantik. Zoom. Okay, ni dia punya design kereta dia, Audi 19 Quattro. Kuasa kereta ni tahun 90-an lah. Okay, belakang yang ni aku tak tahu yang dah berapa kali mereka reissue, sebab yang ni aku perasan dah ada banyak colour. Okay, yang ni yang colour hitam. Okay, so kereta ni dia, okay, kereta ni dia tak ada sponsor so tak ada logo sponsor ataupun decal sponsor dekat kereta Audi Quattro ni. Jom, blister dia cantik, kereta murah, orang tak mau, semua perfect tau. Tak ada J-hook, tak ada soft corner, tak ada crack, tak ada penyek dekat dia punya blister. Kereta orang tak mau memang macam ni memang lawa, perfect, 100% perfect. Okay, so kereta dia pakai rim Roton Saga, rim kompang, ada tulisan Audi Sport, Audi Quattro, logo Hot Wheels 25. Yang ni macam kereta rally lah, Audi, tapi yang ni real car Okay, dia punya detail depan dia lawa, ada logo Audi. Detail atas ada tulisan HWGRFX nombor 25, ada decal kiri kanan. Dia punya cermin depan ada tu shade. Lepas tu dekat kereta dalam dia seat warna merah, dashboard pun warna merah. Yang best dia nampak, boleh tengok kat sini. Untuk sebelah driver ada apa, ada penghadang ataupun cermin. Tapi untuk belah penumpang dia tak pakai cermin so boleh nampak dalam. Lawa kereta ni. Untuk detail belakang kosong, dia pakai spoiler tinggi tapi tak ada detail spoiler dia. Atas pun tak ada, kosong. Okay, so bahagian bawah ada Audi Sport, bawah pun kosong juga, tak ada detail sangat. Kat sini ada XL, belakang XL sikit, tapi simple lah. Dia tulis base dia Audi 19 Quattro made in Malaysia. Okay, so siapa nak beli kereta ni boleh tekan link Shopee kat bawah ni, letak kat situ lah, boleh dapat kat situ. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni.